Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam perpaduan. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang ada lagi bijaksana, Div-Div kehormat, para guru, seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian. Bahasa menunjukkan bangsa, budi menunjukkan peribadi. Ungkapan keramaian ini bukan sekadar peribahasa. Warisan malah menjadi cerminan jati diri sebuah negara. Persoalannya, jika bahasa kita semakin kasar, adab kita semakin luntur dan rasa hormat semakin pudar, apakah yang akan tinggal sebagai identiti bangsa Malaysia? Atas kesedaran itulah, saya berdiri di pentas ini untuk mengupas sebuah prinsip yang sering dilafazkan, namun semakin kurang dihayati, iaitu rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan, dengan tajuk Kesopanan dan Kesusilaan Nadi Peradaban Malaysia. Hadirin yang dihormati, Rukun Negara lahir selepas peristiwa hitam 13 Mei 1969 sebagai asas penyatuan rakyat yang berbilang kaum. 5 prinsip yang terkandung di dalam lafaz ini bukan sekadar lafaz dalam perhimpunan, tetapi kompas yang membimbing rakyat menuju sebuah negara yang aman, bersatu dan bermaruah. Daripada kelima-lima prinsip tersebut, kesopanan dan kesusilaan merupakan mahkota kepada pembentukan akhlak. Tanpa adab, ilmu menjadi angkuh. Tanpa kesusilaan, kuasa menjadi zalim. Tanpa kesopanan, kemajuan hanya melahirkan manusia yang hebat teknologinya, tetapi miskin nilai kemanusiaannya. Hadirin sekalian, dunia hari ini berkembang dengan begitu pantas. Teknologi berkembang, kecerdasan buatan AI semakin canggih, komunikasi semakin pantas. Namun, satu persoalan besar muncul. Adakah adab kita berkembang seiring dengan kemajuan itu? Lihat sahaja media sosial. Ruang yang sepatutnya menjadi medan perkongsian ilmu bertukar menjadi gegelanggang penghinaan. Kata-kata kesat menjadi hiburan, fitnah menjadi tontonan, buli cyber menjadi kebiasaan. Malah ada yang sanggup menjatuhkan maruah orang lain hanya untuk meraih perhatian. Beginikah wajah generasi yang bakal memimpin negara? Sesungguhnya, kemajuan tanpa adab ibarat kapal yang berlayar tanpa kompas. Cepat perjalanannya, tetapi tidak tahu ke mana haluannya. Justru, bagi memperkukuh penghayatan kepada rukun negara, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif terbaik dengan menganjurkan program rukun negara. Hadirin yang saya muliakan, kesopanan dan kesusilaan bukan sekadar mengucapkan terima kasih, maaf atau tolong. Nilai ini jauh lebih besar daripada itu. Kesopanan ialah keberanian mengawal emosi ketika marah. Kesusilaan ialah kebijaksanaan menghormati perbezaan ketika tidak sependapat. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, kedua-dua nilai ini menjadi jambatan yang menghubungkan hati rakyat berbilang kaum, agama dan budaya. Apabila kita menghormati adat orang lain, menjaga tutur kata dan mengamalkan budaya bahasa, sebenarnya kita sedang mempertahankan keamanan negara. Bak kata pepatah, kerana mulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Satu kata yang kasar mampu memutuskan persahabatan, mencetuskan kebencian dan membungkat perpaduan yang dibina bertahun-tahun lamanya. Hadirin yang dihormati, persoalannya, siapakah yang bertanggungjawab menghidupkan semula nilai kesopanan? Jawapannya ialah kitalah, generasi yang akan menentukan sama ada Malaysia dikenali sebagai negara yang rakyatnya berbudi bahasa atau negara kehilangan adab. Mulakan dengan menghormati ibu yang membesarkan kita. Hormati guru yang mencurahkan ilmu. Hormati rakyat walaupun berbeza kaum dan agama. Hormati pekerja, jiran tetangga dan sesiapa sahaja kerana setiap manusia berhak dihormati. Apabila berada di alam maya, jadilah pengguna yang beretika. Fikir sebelum menulis, semak sebelum berkongsi. Nilailah sebelum menghukum. Ingatlah, jari yang menaik lahir daripada hati yang beradab. Oleh itu, bagi memperkukuhkan penghayatan kepada rukun negara, pihak kerajaan telah mengambil inisiatif terbaik dengan mengadakan program gerak integrasi perpaduan. Jelaslah program ini dapat menimbulkan rasa cinta akan negara. Hadirin sekalian, sejarah membuktikan bahawa sesebuah tamadun tidak runtuh kerana kekurangan teknologi semata-mata, tetapi kerana kertuan akhlak masyarakatnya. Bangunan boleh dibina semula, jalan raya boleh dibaiki, ekonomi boleh dipulihkan. Namun, apabila adab runtuh, membinanya semula memerlukan masa yang sangat panjang. Oleh sebab itu, marilah kita mengangkat semula budaya memberi salam, menghormati
menghormati orang tua, berbicara dengan lemah lembut dan meraihkan kepelbagaian. Jadikan kesopanan sebagai budaya, bukan sekadar slogan. Hadirin yang saya hormati, lihatlah, bagi memperkukuh penghayatan kepada rukun negara, pihak kerajaan juga telah mengambil inisiatif terbaik dengan melaksanakan program Pelan Perpaduan Negara 2021 hingga 2030. Sebelum saya melakukan tirai pidato ini, izinkan saya mengajak semua hadirin merenung satu hakikat. Malaysia tidak memerlukan generasi yang hanya bijak berbicara, tetapi memerlukan generasi yang bijak menjaga bicara. Malaysia tidak memerlukan rakyat yang hanya mengejar kejayaan, tetapi rakyat yang membawa bersama nilai kemanusiaan. Malaysia tidak memerlukan insan yang sekadar cemerlang dalam akademik, tetapi insan yang tinggi ilmu, luhur akhlak dan mulia pegerti. Akhir kata, marilah kita menghayati prinsip kesopanan dan kesusilaan, bukan sekadar di bibir, tetapi diterjemahkan dalam setiap tutur kata, setiap tindakan, setiap keputusan. Biarlah budi bahasa menjadi pakaian diri, kesusilaan menjadi cahaya hati, dan rukun negara menjadi pedoman sepanjang hayat. Jika adab dijulang maruah terpelihara, jika budi disemai perpaduan mekar, jika kesopanan dihayati, Malaysia akan terus disegani. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.